Sekarang kita dah sampai KLIA 2. Nak pergi pick up roaming. Flight kita pukul 4.45 pagi. Masih awal lagi dekat KLIA 2. Kita nak pergi mana? Rahsia. Jangan cakap. Oh, rahsia. Hello. Hi guys. Sekarang kita dekat KLIA 2. Kita tengah tunggu gate open. Pukul 3.45 boarding, pukul 4 suku. Lepas tu kita gerak 4.45 and then kita sampai esok dekat. Okay, stay tune. Sejuk-sejuk panas. Okay, sekarang kita baru naik train Nangkai Limited Express reserve seat untuk ke Namba Station. Reserve seat ni berapa harga dia? Reserve seat 1380. Dia ada dua, reserve dengan tak reserve. Reserve seat ni mahal sikit lah, sikit je, tapi sesuai untuk orang yang ada luggage banyak. 40 lebih minit untuk ke Namba Station. Lepas tu kita tukar satu station untuk ke hotel. Malaysia, Zulkifl. My father. Zulkifl. Zulkifli. Kafli. Arabia is Zulkifl. Arabia Zulkifli. A little bit different. Same meaning. Your name is Fatima. Fatin, yeah. Zulkifli. You know Arabic? Yeah. I'm Muslim. Oh, Muslim. Oh. Thank you so much. Alright. Zulkifl, Dawood, Sulaiman. Yeah, correct. Suaib Musa Harun Zulkifli. Okay, kita dah sampai ke Namba. Okay. Oh. Room tour. Okay. Bersih ya.
Toilet dia kecil saja tapi bersih. Ni dia punya kitchen. Hello, hi guys. Sekarang kita dekat tak tahulah Osaka, tapi kita dekat ni Chibo Diversity. Kita orang sebenarnya nak try okonomiyaki, nak makan kat kedai dia, tapi sangat ramai orang dia, and then kita just take away. Okay. So yang ini apa tadi? Beef something. Halal. Okay. And then harga dia 3,380 yen. So portion ni besar, boleh share ke 2 orang. Okay. Wow. So kita nak try panas-panas. Ni apa? Ni telur. Sekarang ni sejuk gila dekat sini. Dah semuanya. So apa rasa? Sedap. Sebab lapar. Tahu ni. Dia rupa-rupanya ayam. Oh, okay. Sebab dia rasanya macam ada chicken, beef, squid dia, ada beberapa ni lah. Mix. That's why harga dia 3,000 something. Dia macam daun bawang eh. Daun bawang, onion. Onion now. Onion. Tulis kalau dulu tak nak ambil apa English education. Semua nak go menolong bila dah bengap macam tu. Drop. Okay. Makan dulu. Hi guys. Sekarang kita berada di Gilmore Market. Kita nak cari halal food lah kat sini sebab kita nak masak dekat Airbnb. Sebab orang cakap kat sini ada ayam halal. So kita nak tengok. Kita nak cari mana ayam halal. Ni daging, sausage. Yeah, kita dah jumpa. Apa beza ya? Ni 2 kg. Yang ni 2 kg. Yang ni 30. Oh, ni 2 kg. Oh, 2 kg. 2 kg boneless. Tak ada yang 1 kg ke? Ke dah habis? Banyak pula. Tak habis. Kita nak makan berapa hari? 4 hari je lagi. Sorry. Okay, kita dah jumpa ayam 1 kilo berharga apa tadi? 830 yen. 830 yen. 830 yen bersamaan macam bawah 20 something lah. Dia ada 1 kg. 21 pun. Hai. Good morning. Ini kita akan mulakan perjalanan kita.
untuk Sekarang? shop ni. Sekarang pukul almost 10 AM. Di dalam nak kata lambat juga. Sebabnya Kita orang duduk dekat Weekly Green in Namba. Dia dalam 3 minit kedai Kokocho Station. Tapi taklah tengah pandang. Tapi harga dia tak mahal lah. Untuk bukan family boleh lah. Kiri-kiri. daripada Namba tu, itu semua kedai ada. Betul lah, betul lah. Boleh cakap Oh, tapi sekejap nak tengok gambar depan dia kan. buka je lah depan belakang. Sabarlah. Sebab macam susah. Sabar. Sekarang kita dekat Glycomed di Dotonbori. Glyco ni sebenarnya asal dia nama dia Glycogen. Dia sebuah syarikat makanan sihat macam tu. So lambangnya adalah melambangkan tenaga, kesihatan macam tu lah. Sekarang glycomed. Dah cakap. Stop it. Get some help. Ni dekat Glyco dekat area Dotonbori. Kalau naik train turun dekat Namba Station, exit nombor 14. Ramai gila orang kalau tahu awal kisah. Lepas tu, kita nak pergi mana? Shopping. Tahu nanti mana dah. Okay, first kita nak try puding strawberry. Let me try first. Sedap. Kita sekarang dekat mana? Kita dekat Gumon Halal Wagyu. Halal Gumon. Sejuk lah. Sekarang. Okay. Pedas semua? Tak boleh. Tak pun. Tapi macam pedas. Tapi macam pedas lah juga. Tapi okey. Sedap. Guys, macam ni lah keadaan dekat Namba Station. Lebih kurang macam Shinjuku dekat Tokyo, tapi a bit modern. Sekarang kita menuju ke hotel daripada Namba Station. Menuju ke hotel dengan menaiki Osaka Metro. Yeah. Tak se-complicated Shinjuku lah. Tapi jalan dekat dalam underground ni pun nak pergi ke satu line tu jauh jugalah, dalam 10 minit. Kita punya line colour biru, Yotsubashi line. Tak. Jom kita tunjuk. Gambar kat sini ni. Ni anime, peminat anime. Sekarang kita dekat Fushimi Inari. So let's go inside. Ni tempat semayang orang dia. Jadi kena senyap-senyap sikit. Ni orang belakang dia bising.
Fushimi Inari ni diasaskan seawal tahun 711 Masihi yang menjadikannya antara kuil yang tertua dan paling penting di negara Jepun. Kuil ni didedikasikan kepada Dewa Inari iaitu Dewa Padi, kesuburan dan kemakmuran yang menjadi kepercayaan penganut agama Shinto. Shinto ni adalah sebenarnya sebuah agama yang disandarkan kepada kepercayaan animisme di Jepun. Kalau di Jepun, ia dikenali sebagai Kami no Michi iaitu bermaksud menyembah dewa kami. Nama asal Shinto ni adalah Kami no Michi sehingga akhirnya dia ditukar dikenali sebagai agama Shinto. Perkataan Shinto tu sendiri bermaksud Shin tu adalah maksud dia roh dan To tu adalah maksudnya jalan. Jadi Shinto tu adalah jalan roh, sama ada roh-roh orang yang meninggal atau dewa yang berada di langit dan bumi. So Shintoism ni adalah satu fahaman keagamaan tapi ia khusus dianut oleh masyarakat Jepun sehingga sekarang. Ia merupakan agama yang lebih bersifat tradisional sebagai warisan nenek moyang bahasa Jepun sehinggalah sekarang. Bagi penganut agama Shinto yang ingin melakukan ibadah di kuil Shinto, mereka kena buat beberapa ritual sebelum melakukan ibadah itulah. Ritualnya seperti pertama, diorang kena buat ritual yang dikenali sebagai omari iaitu tunduk hormat sebelum masuk ke pintu kuil, dan sebelum masuk ke kuil tu juga akan disediakan satu kawasan untuk membasuh tangan. Ritual membasuh tangan ni dikenali sebagai temizu iaitu mengambil gayung di tangan kanan dan mencedok air, lepas tu tuang ke tangan kiri, lepas tu memindahkan gayung daripada tangan kiri dan tuang kepada tangan kanan. Lepas tu tuang sikit di kepala, kemudian ambil air, berkumuh dan meludah secara bersembunyi. Dia lebih kurang kalau agama Islam macam berwuduk lah. Dalam Shinto ni juga ada anjuran untuk melakukan tarian dan muzik yang dikenali sebagai upacara Kagura. Tarian dan muzik Kagura ni dilakukan untuk dipersembahkan kepada dewa mereka lah. Jadi dalam ibadah Shinto ni mereka tak ada ritual sembahyang yang khusus seperti sujud, hanya ada berdoa sahaja. Ni kita dekat lereng-lereng bukit sebelah temple. So dekat sini ada jualan, mungkin barang-barang lokal lah kot, macam not sure, tembika, ada kot fish magnet. So ni kawasan temple. Saya juga belakang sana pun ada juga, tapi tak sure belah sana apa. Sini kena climb ya. Korang naik lagi atas. Nampak tak orang tu berdoa dekat setiap tempat? Dia letak berdoa. Adakah semakin tinggi semakin tinggi tempat ibadat tu? Di Fushimi Inari ni, perjalanan mendaki gunung Inari bukanlah sekadar aktiviti fizikal biasa bagi penganut agama Shinto, tetapi merupakan satu pengalaman spiritual yang mendalam. Sepanjang perjalanan ke atas, pengunjung akan menemui pelbagai kuil kecil yang bersembunyi di celah-celah hutan. Setiap kuil ni mempunyai makna yang tersendiri dan sering dikaitkan dengan doa-doa tertentu seperti memohon rezeki, perlindungan dan kejayaan. Sebab itulah ramai penganut agama Shinto ni akan berhenti di setiap lokasi untuk berdoa, bukan kerana kewajipan tetapi salah satu bentuk penghormatan dan hubungan peribadi dengan Dewa Inari. Dalam kepercayaan Shinto juga, gunung ni dianggap sebagai tempat yang suci dan dekat dengan alam roh. Jadi semakin tinggi seseorang tu mendaki, kira semakin dekat mereka secara simbolik dengan dunia spiritual. Sepanjang pendakian di Fushimi Inari ni, korang akan nampak banyak pintu gerbang yang macam ni. Pintu gerbang ni dikenali sebagai gerbang Tori.
Dikatakan ada lebih 10,000 gerbang tori ni dekat Fushimi Inari, dan ia menjadi simbol kuil ini didermakan oleh individu atau syarikat sebagai tanda syukur dan harapan untuk kejayaan. Semakin besar tori ini, dikatakan semakin mahal kosnya sehingga boleh mencecah jutaan yen. Antara elemen yang ikonik yang korang boleh nampak dekat Fushimi Inari ni juga adalah sepanjang perjalanan atau laluan dekat Fushimi Inari ni ada patung kitsune, ada banyak patung. Patung kitsune ni adalah patung musang yang dianggap sebagai utusan kepada Dewa Inari. Dalam kepercayaan Shinto, kitsune ni bukanlah sekadar haiwan biasa tetapi makhluk spiritual yang berperanan sebagai perantara antara manusia dan dewa. Menariknya, banyak patung kitsune di Fushimi Inari ni memakai kain merah di leher mereka. Kain ni dipanggil sebagai Yudare Kake dan biasanya dipakaikan oleh pengunjung sebagai tanda penghormatan ataupun doa. Sebab warna merah dalam budaya Jepun ni sebenarnya sering dikaitkan dengan perlindungan daripada roh jahat dan membawa tuah. Patung-patung kitsune ni biasanya dia akan tempatkan secara berpasangan di hadapan kuil. Jadi setiap pasangan tu melambangkan keseimbangan dan perlindungan. Walaupun nampak sama, tapi sebenarnya setiap patung membawa simbol yang berbeza melalui objek yang dipegang di mulut mereka. Dekat Food Street apa? Boleh tak? Boleh beli ke? Tanya lah kot ada tu. Apa orang sana? Gluten. Kita tanya lah gluten. Itu kentang kan? Apa 100 yen kan? Oh, takoyaki. Jalan dulu lah. Nampak sedap. Super chicken. Sedapnya. Dia kata kalau saya macam crab stick. Kalau macam crab stick ni tak boleh ke? Boleh. Tahu kalau dah ada letak susu. Takut sos dia. Ini ke yang nak ke Gion? Bukan ke lain? Akhirnya kita dapat juga 10 yen, bukan 100 yen. So kita nak try. Harga dia tadi 600 yen. Walaupun 10 yen tapi harga 600 yen. Mahal kot. Okay, so tu saya rasa mahal sikit. Biasa je nya. Ha? Biasa je. Biasalah, tengoklah macam harga dia 10 yen dekat sini. Saya ingat dia macam ada cheese ke apa something dalam ni. Tak ada pun. Macam tepung semata-mata je. Yang ada cheese takut lagi mahal ke? Mungkin aku. A few moments later. Takkanlah 600 yen tak ada. Sekarang kita akan menuju ke Arashiyama. Tadi awak dah ambil main? Tak sangat tak rasa. Arashiyama Bamboo Forest. So tadi daripada Inari kita balik ke Kyoto. Lepas tu kita kena ambil Sagano line untuk ke Arashiyama. So turunnya tadi ikut the signboard. Platform 31, 33. So ni keadaan di dalam train station.
Okay, kita dah sampai di Arashiyama Bamboo Forest. Seperti dilihat, begitu ramai orang. Kita cari tanda yang orang Malaysia ukirkan dekat bawah. Bukan orang Malaysia lah, turis-turis yang... Orang Malaysia lah. Ya ke? Memang orang Malaysia yang buat. Turis lain tak buat. Tolong Malaysia, jangan malukan negara sendiri Kita masih ada lagi daun-daun autumn ya. Okay, ini bambu. Kiri kanan bambu. Arashiyama Bamboo di Kyoto ni sebenarnya adalah salah satu destinasi ikonik di Jepun. Tapi sebalik keindahan Arashiyama ni, sebenarnya sejarahnya Arashiyama ni dulu menjadi pusat rekreasi bagi golongan bangsawan Jepun. Jadi diorang datanglah ke Arashiyama ni untuk menikmati keindahan alam semula jadi, termasuklah buluh-buluh yang pada waktu tu dah pun mula ditanam dan dijaga dengan rapi. Bukan buluh sahaja dihargai sebagai salah satu keindahan alam, tapi digunakan juga dalam kehidupan seharian. Zaman dulu, buluh ni digunakan secara meluas untuk buat bakul, alat muzik, dan buluh ni juga merupakan salah satu simbolik dalam budaya Jepun yang melambangkan kekuatan, ketahanan dan kesucian. Sebab itulah kawasan hutan buluh seperti di Arashiyama ni bukannya sekadar hutan biasa, tetapi dianggap sebagai tempat yang mempunyai nilai estetika dan spiritual. Okey, ni antara bambu yang telah dimusnahkan oleh turis yang datang di Arashiyama Bamboo Forest ni. Turis Malaysia detected. Nampak tu, diorang dah tampal-tampal ni. Hari tu tengok yang mana yang macam teruk sangat, diorang dah potong, diorang dah tebang. So please don't do this, okay? Kalau kat negara orang. Bangga orang. Tengok tu depan-depan tu tampal. Mau okey, permission ni. Dalam budaya Jepun, buluh ni melambangkan kesucian, kekuatan dan ketahanan. Bunyi angin yang melalui batang-batang buluh tu pula dianggap sebagai sebahagian daripada soundscape Jepun yang unik dan dilindungi sebagai warisan budaya. Jadi korang yang datang ke Arashiyama Bamboo ni, janganlah rosakkan kawasan Arashiyama Bamboo ni dengan ukir grafiti dan sebagainya, sebab ia boleh merosakkan keindahan Arashiyama Bamboo yang dah dipelihara sejak dulu oleh kerajaan Jepun. Untuk korang yang berjalan-jalan ataupun melawat Kyoto ni dan nak solat, korang bolehlah solat di salah satu daripada prayer room dekat Kyoto. Kita orang solat dekat Kyoto Tower dekat level 3F. Di sana ada front desk, kena isi form lah before guna prayer room ni. Sangat selesa dan separated between male and female.